Okay, Assalamualaikum guys. Saya Eddie. Belakang saya ni BMW F30 316. Owner dia Abang Camaro datang daripada Kuantan, Pahang, sini KL. Jauh tau, tapi demi keselesaan Abang Camaro sampai. Okay, so isu dia pada mulanya Abang Camaro cakap bawa tak sedap, bawa berbuai-buai. Saya pun masuk dekat tester mesin untuk kita ambil bacaan ground contact dia. Ternyata depan kiri 30 lebih, depan kanan 30 lebih, belakang kiri 20 lebih, belakang kanan 20 lebih. So dengan keadaan macam tu memang absorber yang lembut. And then kita buka, kita tekan. Oi, memang lembut gila. Pomen saya tekan, tengok muka pomen saya tu memang lembut gila lah. So selepas itu kita adakan ready stock. And then kita, sebelum kita pasang, kita akan tekan check by manual untuk tentukan compression dan rebound dia. So selepas itu kita pasang. Dah pasang baru kita akan masuk ke tester mesin untuk kita dapatkan ground contact. So you guys kat sini boleh tengok ground contact semua di bawah 20. Depan kiri kanan, belakang kiri kanan semua di bawah 20. Dan selepas itu tadi saya bawa Abang Camaro test. Abang Camaro cakap apa dengan saya? Barulah BMW. Okay, so kembali guys kat luar sana. Guna BMW F30. Kalau ada masalah absorber, bunyi-bunyi, jangan risau. Masuk dekat link bio saya. Bawah ni ada nombor saya. Roger saya, insyaAllah kita settlekan. So jumpa lagi. Yang paling penting guys, kita kekalkan original absorber. So insyaAllah jumpa lagi. Raiba Auto, whack dah kena. Bye-bye. Thank you.